cara collect emas untuk yang habis bayar PP di mesin ATM. Okey, sekarang teacher berada di mesin ATM di Menara Public Good. Okey, buka apps, buka jadual table EPP kita tu, cari mesin yang ada tulis collection, yang merah ni, tekan yang itu. Kemudian dekat table kita tu tekan scan ATM. Okey, keluar QR ni, kita pun scan daripada apps kita tu. Okey, kemudian dia akan keluar macam tau, request TAC. Kita tekan approve. Okey, bila kita dah tekan approve tu, maka dia akan keluar macam ni. Dah boleh collect dah. So, dia terus keluar proceed payment. Untuk item teacher ambil 1 dinar ni kena bayar RM15. So, teacher tekan proceed payment. Ada 3 pilihan di sini. Alright, teacher pilih untuk bayar melalui Visa dan Mastercard tu. So, keluarkan card. Jangan lupa tekan. And then card tu tadi, kita touch dekat sini. Dekat terminal ni Okay, kita kena masuk card tu ya. Kemudian teacher proceed ke proses pembayaran lah. Masukkan PIN number. And then selesailah pembayaran. Bila bunyi tin, maksudnya proses pembayaran telah selesai. Kita tunggu kad emas 1 dinar kita nak keluar. Okay, tak mengambil masa yang lama pun. Jom sama-sama kita lihat. Box ni akan terbuka Okay, jom. Mari kita lihat sama-sama. Dah bunyi dah pun. Bunyi 1 dinar jatuh. Dah buka dah. Alright, jom kita collect. Ambil. Dan tada, kita buka, alhamdulillah. Maka inilah dia collection 1 dinar teacher daripada mesin ATM Public Gold dah habis bayar PP. Nak mula menyimpan boleh hubungi teacher.